kaca mata kita, Samsuri ke Muhyiddin ke, sama je. Tapi dari kacamata orang luar yang tak kenal Samsuri, yang tak tahu masalah Samsuri, mungkin dia nampak Samsuri ni lebih bersih. Yalah, contohnya lah kan, Samsuri ada banyak kes SPRM tapi belum lagi didakwa. Ini pun satu hal juga, saya pun tak faham kenapa sampai sekarang. Ambil contoh lah, Samsuri ni terang-terang salah guna kuasa. Dulu salah guna kuasa bagi tanah yang sama ni, pernah dibagi pada syarikat yang ada kaitan, koperasi yang ada kaitan dengan PAS. Kemudian dah jual. Dah jual. Lepas tu kerajaan BN dulu beli balik tanah ni. Zaman Haji Hadi dah buat dah dulu ni. Kita beli balik tanah ni. Zaman Samsuri dijual pula pada Khairunisa. Nilai pasaran 30 lebih juta. Jual dekat badan kebajikan isteri dia dengan hanya 500,000. Ini patut dah kena dakwa dah, tapi sampai sekarang tak dakwa. Saya pun tak faham. Kan? Ada kes. Bukan satu kes, banyak tanah. Kemudian dia ni jenis tak peduli apa jadi pada orang Terengganu pun. Why you say so? Yalah, kalau dah banjir, dia dah set dia punya percutian ke Auckland. Dia pergi Auckland. Banjir, okeylah. Tapi orang dah mula mati. Patutnya kau pendekkanlah percutian tu. Kau dah pergi cuti, kan? Baliklah. Lepas 11 hari tu, bukan setakat dia tak balik. Dia sebelum tu, 11 hari pertama tu, kebetulan saya dapatlah maklumat-maklumat ni semua. Kan? Masa kita jadi ni pembengkang ni, semua maklumat ni di hujung jari. Orang macam mana orang bagi maklumat pada Cikgu Ubat apa semua ni, orang hantar pada kita. Dia siap boleh tukar kereta dia daripada Fortuner tu, daripada Toyota, pergi ke Porsche Macan tak silap saya. Dia boleh enjoy lagi dia punya ni. Sampai dah habis dia punya percutian, on time dia balik ikut pesawat dia. Langsung tak peduli apa jadi pada orang Terengganu, banjir Terengganu pada ketika tu teruk semua.